11.53. Apa tu sekarang ni mesti dia buat macam suasana kampung. Tepi ni sungai ni kat mana? So sekarang pukul 11.53. Kita dekat Hulu Tamu campsite, Hulu Tamu Eco campsite. So kita lagi berapa minit pula, 600 meter lagi nak sampai ke tapak. Okay, stay tune. Ni STR Hulu Tamu tu lah. Dia berpusing-pusing. Ada signboard. Cuma signboard ni nak kena besarkan lagi ke? Tu dah besar. Oh ni besar sikit. Tapi belakang tu kecil. Oh mungkin ni jalan keluar, ni jalan masuk. Pandai kat dia. Tu sampai. Oh jalan elok sikit. Welcome campus. Oh betul-betul jaga tu. Tak kasi orang luar masuk. Tadi tu sana, campus sana ni bersepah-sepah kan. Keep. No trespassing. Slow down. Oh CCTV tu. CCTV bagi. Sesi mengangkat barang. Hanya kita orang dua saja. Setting tu. Cada. So, kita sekarang dekat Hulu Tamu Eco Resort campsite. Kita sampai ngam-ngam pukul 12. So kita sekarang kita nak angkat barang. Kita nak angkat barang dan kita set up lah. Kita dua orang dulu. So nanti kita tengok tapak kita. Let's go. Sesi mengangkat barang. Kita orang dua saja. Let's go. Jauh nak angkat. Memang lah. Yang masuk sini patut masuk sini. Kalau masuk tepi. Tepi. Dengar macam mana nak tegak. Dia kembang. Mana nak cari? Beribu-ribu gambar dah beri. Tengok. Angkat. Dah siap ni. Settle kan ni. Tu belum buka lah, dalam pasal lagi. Baju memang aku sangat. Ada Kawan lah. memang aku sound aku cekakkan dia. Betul kawan tu. Apa jadi sekarang? Terdik lah? Sekarang jadi polis. Polis lah? Tapi panggil sampah. Itu aku cakap apa? So kita dah selesai pasang kemah. Selesai makan. Aku pun cakap apa? Itu kompon. Dalam pukul 3.21. So lepas ni kita nak mandi-mandi. Lepas tu start bakar arang dan masak BBQ. Let's go! So kita tengok kemah set up by Warera. Simple and minimalist. But why yellow? Yellow. Because minion. Yeah. Yes, yeah. Let's go dia. So very hot, very hot. Good, good. Kau dah kuat? Bismillah. Macam nak tengok. Tengok. Macam tu. Rasa nak patah-patah. Pakai agak tu order perlu tak? Apa dah? Tak. Nanti ada beg dia. Mani tu simpan. Mana beg Kau bawa? Dapat 13. Sorok 13 ni.
Dia ni dengan lagu. Dah dengan lagu. So kita jalan-jalan camp Apa? Hulu Tamu. Hulu Tamu Eco Resort. Kita tengah jalan-jalan nak tengok ya. Tapak 1 sampai hingga tapak 15. Oh, ni dapur. Kita tengok. Ni toilet dia. Oh, Sana pun ada lah. Rasa sana pun ada. Okey. Kau ikut-ikut kat tangga sekarang. Oh, ni pun ada guna. Ni. Oh, ni lain lah. private concept tu. Aku sini lain lah. Kalau belas ni, aku rasa belas ni mesti harga lain. Harga mahal. Ni campsite lain ni. Apalah, sekali sama. Ni parking. Parking mana? Sama eh? Dekat dalam tu ada jalan masuk. Tanda homestay. Ni apa? Oh, surau. Surau. Ni memang tak payah fikir tu. Tidur dalam ni kan jadi trip. Jadi tu kalau kau nak dalam tu air. Ha? Hai. Macam poni dah. Aku sana ada. Han, sini je. Sana ada je. Sana? Mana lalu? Lalu. Apa aku kan? Baik apa? Tak dia relax. Aku boleh bayang ni. Kita tengah berpusing-pusing nak mencari tempat yang dalam. Orang kata ada tempat dalam sini. Kita pusing-pusing dulu. Kita tengok lokasi. Nampak orang. Ha? Ni private kot. Kau jangan tak bagi masuk baik. Yalah. Ini tak. Kalau private. Kita punya awam. Kalau private punya contract. Habis mari macam tadi babe ni. Macam lopak ni. Baru Kat mana? Ha? Kita dekat Ulu Temu. Check it out, guys. check it out. Hai, awak ni tu jom. Guys. Bantu. Dua jatuh dua asal tu. Lupa dia nak pakai sing. Aduh. Aku takut dia nak. Dia boleh masuk air tapi takut. Tak payah dulu. Boleh. Tak apa. Kalau boleh baca perlu boleh. Okay guys. Masa untuk bercuti guys. Guys. Like, comment, share. Jangan lupa tekan butang lonceng. Jaman. Okay guys, kita kat mana guys? Ulu Temu. Ajar.
What's up guys? Hanyut member tu hari. Biar lah. Santai abang. Tempat ni. Jom. Kita ada pakor orang. Memang ya, okey, omset ni okey. Baik. Dia sebab antara dua cabang sungai dia bertemu. Itulah nama dia. Hulu Temu. What's up guys? Bawa Korea. Kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng guys. Alah, pasang dulu lah betul. Lighter. Nak layar. Oh, pelampung sewa. Ya. Satu malam. Dah lah, tengok atas tu ada apa. Anak sepupu kau kahwin, kau bila kan? Anak sepupu dah kahwin, Man. Kau dah jadi atuk, Man. Lah sini. Tak jauh. Kita berjalan-jalan. Di satu tempat satu sisi. Sana dah ni ke? Ada mana? Tahan batu dari dalam. Hai. Tak cak guys. Kan dah berat ni. Ini tak siap lagi. On the way. Ikan. Okey laju. Tunggu. Oh, marepek. Waduh. Oh, halus suara ikan. Tu. Oi, mana ada tu? Tak ada air terjun lah. Ini dulu. Hulu Temu. Nanti jumpa kaki genting. Lepas tu jumpa air. Dia bertemu kat sana. Air. Dia bertemu dekat Sungai Kancing. Tak, Tunggu. aku punca. Yes. Itulah Kuala Lumpur. Sungai Bulu tak? Kuala Lumpur. Sungai Bulu. Kuala Lumpur. Dia pegang gitu. Dia lagi Melayu. Selai kamera lagi. Ha? Selai kamera tu. Selamat. Weh, kau nak pergi mandi dengan budak-budak ke? Makin lama makin hanyut bawah tu. Air dia akan pergi tenang. Oh, keren. Sebab tu gatal. Macam ni. Tak, aku Dia sikit. Dia dia mudah dah air tu kotor. Badai aku gatal air kotor. Aku dekat Tria Mega. Aku salah. Patut kau beli kemah kuning.
Kalau pakai goni tak pakai hari bulat. Ya. Arang blok. Ni nak beli goni. Dah ni. Try. Ambil air aja ke apa? Kita lagu itu eh. Kita boleh ketik ke aplikasi lain boleh? Boleh. Memang boleh. Oi, aduh lah awak. Kipang lah. Kipang kau bawa sana. Kadang-kadang sabun tu orang punya. Bakar. Tunggu nak pakai lemak. Bagi daging. Ada aku makan kambing. Bagus ya kambing. Ya. Ni sekejap aku balikkan dulu. Ni. Sekejap. Ni aku balikkan dulu. Okey. Cak ada. Nak lah dekat. Nak lah ke? Sekejap. Oh, baik. Tak coy. Tu dia. Cuba. Boleh nak makan. Tu dia. Alah, handphone tak sini siapa-siapa. Tak bagi tahu air batu RM2. Tuai tak ada unit resep. Farira pinjam. Apa dia? Tuai tak ada unit resep. Nanti pingat esok air batu RM2. Oh, orang yang jaga. Dia kau tak. Babi anak ni sana, babi anak nanti. Ya, spray air ni. Macam kat kedai kan? Macam kat toilet, kedai Thai. Kita dulu manager. Kau sibuk. Habis sibuk. Bang, ai, habis kau. Kan. Atau boleh tahu ah. Abang laju. Potong itu mana dia abang laju. Dia bisa laju. Takkan aku saya laju dia abang laju. Lepas tu ambulans datang. Dah, tak dapat ni. Naik ambulans. Lepas tu duk tanya-tanya lagi kan. Lepas tu tanya abang berada ambulans tu. Mandi lah mandi. Aku tak udah badan ni. Aku mandi ni. Aku tak udah badan ni. Kentut dulu kan ni. Estetik. Ben ni awak dari dulu lagi aku ni ah. Sebab aku fikir kambing cuma dia modal dia kat asas. Semua nak buat dia tak ni pun.
Ya, masih hancur. Biarlah, baru letak. Riuk emas ni. Tu pasal. Riuk tu yang penting. Celur api sikit. Mana? Tak pun tahu. Itu Fi buat apa lah? Tu dia. Loh. Dia batu je tu. Masuk. Ambil dia. Makan. Cik. Man. Bateri dia school gila. Dia tidur. Guys, tidur guys. Tengok ini man. Tak larat guys. Jumpa esok lah. Tidur guys. Jumpa esok. Macam ular lah. Kau selimut ke? Kau masuk dalam. Aku panas tu. Jumpa esok guys. Hakim pernah dia tolong nak video pernah jadi belah. Eh. Dia dua sama dia apa? Hakim tu rasa aku babi. Mana man? Okey sekali man. Maaf. Aku rembak ni. Bak kata okey. Mantap. Okey lah daripada ni. Apa boncah? Jahat orang suka dia. Hello. Masuk. Jadi dua-dua kan. Datuk kau tidur mana? Baik aku peluk ramai pula malih. Aku sejuk. Be. Nasib baik tak jatuh atas kaki aku. Dia lock. Aku baru je letak. Okey, baru tak. Apa botak? Baru letak. Oh, okey petak. Aku tinggal ni aku apa botak.
Orang terdampak. Orang terdampak. Kejap. So kita tengah sisi sekarang kita tengah berkemas-kemas. Kita nak check up pukul 12 atau belum pukul 1. So stay tune, okay? Tengok sikit kat sini kawan-kawan. Alamak, Aku jalan. main je lah. Kena dekat dengan cermin. Tak ada. Dia boleh bucur. Tak ada. Kena dekat ni plastik. Ramai. Dekat. Dia so slow. So gang, kita dah habis vlog kita camping. So sampai sini je lah video camping kita. So stay tune for next video. Tak tahu hiking ke camping ke. Stay tune, okay? Let's go. Jumpa video seterusnya. Bye.